dah nak minyak. Oh, kuat naik oh. Cikgu sedia dah ke? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di kesempatan di mana kala waktu yang suntuk ini kita dapat temu bual dengan Cikgu Nur Susila Harliza binti Bahari. Terima kasih Cikgu kerana sudi menjadi temu bual kami ya Cikgu. Okey. Terima kasih kerana sudi panggil saya. Okey, untuk interview pada malam ni lah. Apa khabar Cikgu? Tapi itulah, dia kelang kabut sikit lah. Ya, minta maaf lah. Minta maaf lah sebab kelang kabut sikit. Tak apa. Sebab yelah ni, tiba-tiba pula kan nak jadi masalah ni. Ada masalah line internet pula. Minum komat. Okey, baiklah. Cikgu, apa khabar Cikgu? Sihat ke? Okey, Alhamdulillah sihat. Raya-raya ni kan sihat. Khabar sihat. Alhamdulillah. Makan banyak dah? Tanyalah tu. Alhamdulillah makan memang, makan mestilah makan banyak kan. Hari raya rugilah tak makan. Betul tu Cikgu. Jadi kita terus kepada soalan yang pertama. Ya. Boleh Cikgu perkenalkan diri dan latar belakang pengalaman dalam bidang pendidikan? Silakan Cikgu. Okey, nama secara ringkas lah ya. Nama saya Nur Susila Harliza binti Bahari seperti yang disebut tadi. Saya merupakan guru bahasa Inggeris, di sekolah kebahasaan LKTP Tekap Utara dalam daerah Jerantut ya, Pahang. Dan nak kata pengalaman dalam pendidikan tu tak adalah lama sangat, baru 20 tahun berbanding dengan kawan-kawan yang lain. Di tempat saya tu ramai kan yang lagi berpengalaman, saya cuma baru 20 tahun je. Kali tu kan baru lagi lah, banyak bagi benda yang kena belajar. Tapi kalau dalam dunia pendidikan, bila posting dia saya selalu sentiasa diingatkan oleh rakan-rakan yang lain dan juga saya pun dah bekerja dengan ramai guru besar. Mereka mesti akan cakap, baru hanya hari pertama. Hari kedua bukan lagi baru. Baru hanya hari pertama sahaja dia kata. Hari kedua bukan baru. Jadi kita sentiasa belajar. Dalam 20 tahun ni walaupun dah 20 tahun kita masih lagi. Saya pun masih lagi belajar dengan rakan-rakan, terutamanya guru-guru baru yang baru keluar. Ni kat dia masih fresh. Ada yang kami guru-guru yang lama ni agak kadang-kadang tu banyak benda yang kita tak tahu kan. Banyak belajar sebab ada 2-3 orang guru baru suka saya pun. Saya sonok belajar menyimba ilmu yang daripada dia orang kan. Sonok belajar dengan guru muda ni sebenarnya. Cuba guru lama ni boleh
bantu yang di pengalaman di sekolah ni je kan. Tapi dari segi ilmu yang sekarang kan dunia banyak yang lebih kepada ICT kan, banyak belajar dari situ lah. Pada guru sama-sama kita saling belajar sebenarnya. Okay. Jadi dalam bidang pendidikan tu saya baru 20 tahun lah. Yang bertugas dan masih nak kata sekolah banyak tak? Saya hanya sebuah sekolah je. Dari mula posting sampailah sekarang ni, dah 20 tahun dah di sekolah yang sama. Dan alhamdulillah tak ditukarkan lagi dan saya pun tidaklah memohon untuk bertukar. Sebab mungkin dekat dengan ibu bapa sebenarnya kan. Saya masih ada kedua ibu bapa yang tidak sihat. Jadi dekatlah dengan rumah, dengan ibu bapa, sebab itulah mungkin tak mahu tukar. Tetapi sekiranya diperlukan untuk tukar, kita tukarlah. Kita akur. Kita sentiasa akur dengan arahan. Okay. Okey, tadi kita dah dengar sedikit sebanyak tentang latar belakang cikgu dan pengalaman cikgu selama cikgu telah berkhidmat di sini, di sekolah cikgu. Jadi sepanjang cikgu berkhidmat ni lah, saya nak tanyalah tentang sosialisasi yang berlaku dalam sekolah itu sendiri, bagaimana? Sosialisasi, maksudnya? Sosialisasi? Cikgu berkomunikasi dengan anak murid ke? Cara berkomunikasi lah. Berkomunikasi dengan anak murid. Mestilah kita kena adapt, kita kena sentiasa adapt dengan persekitaran. Jadi seorang guru ni dia kena pandai adapt dan adopt, kita panggil kan. Tengok murid tu macam mana. Kita cuba follow, rentak dia dulu. Sikit-sikit tarik minat dia. Jangan kita, tak boleh lah terlalu keras sangat. Kita ni guru sekolah rendah, awak pun guru sekolah rendah kan nanti kan. Jadi kalau kita tengok persekitaran budak tu dulu. Okay, tengok, lepas tu kita cuba adapt diri kita dulu dengan keadaan murid tu. Kenal pasti dia punya latar belakang dia. Tu yang penting tu, latar belakang murid kita kena kenal pasti. Sebab kadang-kadang tu kita tak tahu latar belakang dia, kenapa murid tu selalu tidur ke, muram ke kan. Dalam kelas tu dia mesti ada masalah dia sendiri kan. Jadi kita kena kenal pasti dulu sikap dan juga latar belakang murid tu dulu. Untuk kita lebih kenal murid-murid kan. Kita kena memang tu guru memang kena kenal lah, kena kenal siapa murid dia dulu. Supaya senang kita nak berkomunikasi untuk mengajar lah, supaya kita punya PDPC tu menarik. Kalau kita tak kenal murid kita tak boleh nak membentuk PDPC yang menarik. Itu. Kita cepat kan. Baiklah cikgu, seterusnya saya ingin bertanya, apa pandangan cikgu tentang stratifikasi sosial dalam sekolah? Sosial di sekolah? Maksudnya pembahagian golongan di sekolah tu lah, stratifikasi sosial ni kan. Golongan di sekolah, dia stratifikasi sosial ni di mana-mana ada. Di sekolah pun ada. Sebab itulah wujudnya M40 kan, B40, M40 dengan T20 kan. Sebab tu wujud tu, 3 golongan tu. Di sekolah juga tak terkecuali. Memang kita ada murid daripada pelbagai latar belakang, daripada segi ekonomi, sosial dan juga budaya kan. Memang kita ada, pendidikan pun ada. Dari segi pendidikan pun kita ada pelbagai murid. Memang setiap sekolah memang ada sinilah wujudnya golongan, wujudnya stratifikasi sosial ni di sekolah ni. Memang ada. Memang kita tak dapat lari daripada benda tu. Di mana-mana kita pergi pun mesti ada. Baiklah, terima kasih cikgu. Soalan seterusnya, bagi pendapat cikgu, adakah stratifikasi sosial ni dapat mengganggu peluang pembelajaran murid di sekolah? Okey. Pada pendapat saya, perbezaan stratifikasi sosial ni, dia sebenarnya peluang untuk murid belajar adalah sama. Tak kira golongan mana pun, peluang untuk murid mendapat pendidikan adalah sama. Cuma bezanya bagaimana murid tu nak adapt dan adopt dengan latar belakang tu, situasi tu, dia daripada golongan ni kan, golongan yang berbeza ni,
dia nak cuba untuk mendapat pendidikan. Macam kita sebagai guru pun, murid ni pelbagai latar belakang. Kita macam mana kita nak attract budak-budak tu supaya dia mendapat pendidikan yang sewajarnya walaupun dia mempunyai latar belakang yang berbeza. Cumanya, kalau kita tengoklah, kalau di sekolah, macam saya tengok di sekolah, kalau biasanya murid-murid yang macam golongan yang lebih sikit, dia mudah untuk kita kata macam cikgu kan, okey hari ni awak prepare sediakan barang-barang ni, cepat je siap. Kan cepat je siap disediakan. Sebab dia apa? Sebab dia ada peluang, dia ada kelebihan kat situ. Sebab dia mungkin dia atas sikit kan, golongan yang atas sikit. Tapi kalau murid-murid yang bawah-bawah ni, dia lambat sebab dia mungkin ada kekangan di sendiri. Terutama dari segi ekonomi lah. Lagi satu contohnya kalau macam macam menjadikan biasanya barang-barang macam keperluan kurikulum sekolah, macam kelengkapan uniform ke apa, memang ada kesukaran. Tetapi kita juga sebagai pihak sekolah juga cuba pelbagai cara untuk menangani semua masalah ni supaya murid ni mendapat sama layanan. Orang cakap tak ada perbezaan, sama layanan, sama layanan supaya tak ada murid tu rasa dipinggirkan. Walaupun terdapat perbezaan antara mereka, tapi kita cuba bantu semampu boleh lah untuk supaya murid ni tak ada tu. Tetapi lagi satu pula punya kekangan dia tu, lagi satu kelebihan dia, ada juga murid ni walaupun dia ada latar belakang dia ada masalah daripada situ, tapi dia jadikan masalah yang macam dia ni susah. Ada murid saya 2 tahun lepas dia susah, tetapi masalah yang dia rasa dia daripada golongan bawah, dia jadikan kekurangan dia tu daripada golongan bawah, dia cuba up. Dia kata dia tak nak, sebab saya dalam kelas ni dia sambil kita mengajar, kita kena terapkan sikit motivasi kepada budak. Dia rasa termotivasi, dia nak ubah cara hidup family dia, dan end up ujung tahun tu dia akan jadi murid terbaik lah. Dia nak tukang kebun je di sekolah tu, tukang cuci kan. Tapi dia jadikan kelemahan, kekurangan keluarga dia tu sebagai pembakar semangat. Tapi itu yang pada peranan guru. Peranan guru yang memainkan peranan penting untuk menaikkan semangat dia supaya dia capai apa yang dia ubah dia punya taraf sosial dia tu. Okey. Pokok tu Nina. Okey, baiklah cikgu. Jadi saya rasa mungkin ada soalan daripada saudari Aina. Silakan saudari Aina. Okey, saya nak tanya, cikgu rasa macam mana budaya yang berbeza-beza kat sekolah ni dia mempengaruhi setiap murid tu? Budaya yang apa gelap? Sekejap tiba gelap pula. Budaya yang berbeza-beza, minta ulang balik soalan. Okay, macam mana cikgu rasa budaya yang berbeza-beza ni dapat mempengaruhi murid tu? Budaya yang berbeza-beza di sekolah ni. Budaya yang dimaksudkan budaya macam mana? Banyak budaya kat sekolah ni tau. Banyak budaya yang dibawa daripada rumah, budaya daripada latar belakang keluarga dia. Sebab kita macam sekolah saya dia ada murid asli. Okay, dia ada murid asli dan juga ada murid India. Jadi sebenarnya kepelbagaian budaya ni bagus sebenarnya. Okay, yang mana baik kita ikut. Contohnya murid asli kan, dia ada juga budaya dia yang bagus kan, kita bawa macam dia berkomunikasi. Dia macam dia tak ada perbezaan. Kita layan dia supaya tak ada perbezaan di antara walaupun dia mempunyai budaya yang berbeza dari segi bahasa budak asli budak bahasa. Dia tak faham, kadang ada murid asli dia tak faham bahasa Melayu. Tapi dia macam mana dia boleh berkomunikasi di antara mereka tu. Okay. Jadi dia punya pada saya dia budak boleh dia adapt, macam cakap adapt dan adopt budaya tu supaya untuk bercampur gaul dengan rakan-rakan dia. Lagi satu budaya yang berbeza, contohnya kalau budaya yang dimaksudkan ada juga budaya yang tak elok. Dan budaya tak elok tu macam mana? Maksudkan pada saya ada juga kalau keluarga yang macam kalau kita cakap pasal stratifikasi sosial ni, keluarga yang
berada lah kita katakan. Dia kalau dia punya apa kata alat sekolah dia punya cara penampilan dia dengan kemas, dengan barang yang orang kata branded kan. Ini budaya dia bawa budaya di rumah dia yang loaded ni ke sekolah. Lepas tu kira budak yang bawah ni dia tengok kawan dia tu kan, dia akan rasa rendah diri. Lagi satu dia rasa rendah diri dengan bercampur dengan kawan dia yang social status yang tinggi ni, dia rasa rendah diri. Sebab tu saya sebagai seorang guru, saya selalu ingatkan kalau yang apa yang di rumah tu, yang tu tinggal di rumah saja. Contohnya kalau macam dia kata lagi satu bawa barang yang tu di show off kat kawan dia, bila kawan dia minta nak pinjam dia tak bagi. Kan, kalau yang tu tak payah, kita tak payah. Kalau rasa barang tu sayang, tinggal di rumah. Sebab apa? Nanti dia bawa perangai dia yang kat rumah jadi macam princess tu kan. Kat sekolah, itu yang kawan-kawan dia cuik sikit, itu cuik sikit je. Asalnya cuik sikit saja. Lepas dia boleh tunggukan pergaduhan, dia boleh bergaduh. Lepas tu bully, dia akan timbul pula budaya bully. Lepas tu ada masalah sosial, mencuri daripada asal tu. Sebabnya apa? Dia tengok kawan dia yang tu. Lagi satu, yang budaya yang kalau social status ni dia mengejek. Mesti ada ni. Mak kau kerja tukang kebun je. Ada di sekolah kan. Itu budaya yang tak elok. Okay, jadi pandang guru lah ya. Dia nak, walaupun pelbagai budaya, pelbagai perbezaan budaya ni, tapi sebenarnya pada saya peranan guru je untuk sejak. Mana tu minta maaf ya. Pada peranan guru ni untuk membetulkan balik apa yang elok, apa yang tidak elok. Okay, yang mana baik. Kalau yang dari segi macam budaya macam seorang saya ada juga budak India budak India pun dibawa juga kan, dia dikongsi apa yang dia punya cara hidup dia di rumah tu, dikongsi dengan kawan-kawan dia. Itu kita orang ada share sama-sama belajar Indian punya teknik seni mempertahankan diri, dibawa situ, dibawa ke sekolah itu kan. Itu ada yang bagus ya. Budaya di sekolah ni kan banyak tau. Nak kata elok semua tak juga. Semuanya tak ada yang saya banyak juga. Ada budaya yang tak elok tu tak payahlah ikut nak ceritakan, dia banyak. Tapi semuanya kita simpan je. Tapi sebenarnya peranan guru tu dia ada yang tak elok, ada yang elok, ada yang tak elok. Tetapi kita sebagai guru ambil yang mana elok ni daripada setiap biasanya 3 golongan lah ya. Dia ada rendah, tengah, atas ni kan. Kita yang mana elok, kita yang bawah, kita mana murid bawah, golongan bawah ni, kita supaya dia tak rasa dipinggirkan, kan. Kita yang mana kita sentiasa motivate budak. Okay, motivate budak untuk supaya tidak rasa ni lah, tak ada rasa perbezaan di kalangan mereka. Tapi pada saya itulah ya, kalau ada yang cakap murid tidak menerima layanan yang sama rata sebab social status dia, saya tak setujulah. Sebab hak murid untuk mendapat pendidikan semuanya sama. Tak kira kau kaya ke, kau miskin ke kan, kau sederhana ke, tapi hak untuk mendapat pendidikan sama sahaja. Terpulang pada kita di sekolah ni, guru memainkan peranan penting untuk supaya budak ni tak rasa dipinggirkan untuk mendapat pendidikan yang sewajarnya. Dan saya rasa pun banyak di sekolah banyak NGO ni datang tolong bantu. Yang mana budak tu bantuan-bantuan dibagikan kan, supaya tak rasa budak tu dipinggirkan. Sekejap. Just satunya nanti kan lepas tengah lah. Okay, next. Habis dah. Soalan seterusnya. Bagaimana pula hubungan cikgu dengan ibu bapa daripada pelbagai latar belakang ni? Yang ni saya sukalah. Sebab saya memang suka bergaul dengan penjaga. Okay, kalau tahu pun kan, guru ni sebenarnya kadang-kadang WhatsApp, kita ada WhatsApp. Zaman sekarang ni WhatsApp. Dia ada grup WhatsApp kelas ni, kelas tu, kelas ni kan. Jadi kita kena santuni. Walaupun kadang-kadang kita rasa fed up. Kan, jadi kita kata fed up nak santun. Ni baru tadi saya lepas menjawab soalan pakai baju apa esok sekolah ni kan. Okay, tapi saya memang bergaul lah. Dengan semua pelbagai lapisan. Sebab
saya di sekolah pun saya adalah guru disiplin. And of course saya kena berjumpa dengan parent semua kan. Okay, saya kita kena sentiasa bergaul dengan parent ni. Supaya apa? Supaya dia guru ni dia tak parent ni dia tak rasa macam anak dia dipinggirkan. Sebab ada budak ni rupanya dia private rumah dia dia setengah budak, dia suka kita sebut nama dia. Walaupun tak ada apa pun, dia suka budak kita sebut nama dia kan. Nanti tinggal adu kat parent. Biasanya kan budak yang macam ni, budak yang macam dia golongan yang bawah ni kan, dia rasa sebab dia rasa diri dia kurang kan, dia nak cikgu sebut nama dia. Jadi lepas tu kadang dia balik rumah dia ngadu. Parent mesej saya, kenapa tak? Kadang tu bukannya kita nak sebut nama dia kan. Kita budak ramai lagi satu. Jadi dari situlah macam saya contact parent kat rumah dia macam mana budak ni kan. Dia cakap lah dia selalu budak ni suka dengan cikgu. Budak ni dia ada favoritism dia. Dia cikgu yang dia favourite dia kan. Dia cerita. Jadi kita nak tahu masalah budak ni. Jadi dengan parent lah. Parent memang sentiasa kita kena rapat dengan parent tau. Sebabnya supaya tak jadi masalah miscommunication. Tak ada salah faham di antara guru dengan penjaga. Sebab kalau kita tak ada hubungan rapat dengan penjaga, bila anak kat sekolah lain, balik rumah cerita lain. Jadi parent dia akan percaya bulat-bulat cakap anak. Jadi itulah perlunya hubungan rapat di antara pihak sekolah dan juga penjaga. Tak ada tu. Memang kita sebab tu kita ada persatuan ibu bapa dan guru dan juga kita buat pihak BKS kita panggil kan. Kita memang kita kena rapat supaya apa? Supaya kita boleh tahu kemenjadian murid tu. Kita boleh bentuk kemenjadian murid tu. Jadi senang lagi satu kena kalau apa-apa hal di sekolah senang kita nak terus direct dengan parent, bincang parent. Kalau tak ada tu macam di sekolah yang baru-baru yang isu sekarang ni. Bila dah ada satu isu, bila hubungan guru dengan penjaga tak baik, dia tu yang jadi salah menyalah. Itu pentingnya kita berbaik dengan ibu bapa ni. Sebab itulah bila masa tali tanda kasih sign buku rekod kan, kita boleh bincang kat situ baik. Jadi setengah parent kalau dia tak baik dengan cikgu, bila hari tanda buku rekod tu, hari tanda kasih tu, dia tak nak dah, dia sign, dia tunggu balik, dia tak jumpa. Kan? Dia tak jumpa dah. Dia tanya balik. Bila kita baik dengan parent tu, dengan guru tu, dia akan bincang masalah anak tu. Saya memang, saya pun lama kat sekolah tu, jadi dah kenal dah semua kan kat situ kan. Dah kenal dah semua orang pun kenal dah saya macam mana. Jadi macam kawan dah. Boleh WhatsApp macam tu je kan. Okay, terima kasih cikgu. Okay, untuk soalan terakhir, cikgu rasa apa yang boleh sekolah ataupun pihak kerajaan ni buat supaya sistem pendidikan yang dekat negara kita ni lebih adil untuk semua pelajar? Saya rasa apa yang pihak kerajaan dan sekolah buat ni memang dah hadir dah pun. Dah hadir dah. Memang dah hadir dah. Sebab apa? Sebab itulah kita ada bantuan-bantuan yang di sekolah ni. Banyak bantuan-bantuan yang kerajaan buat untuk murid-murid ni semuanya. Daripada golongan B40, B40, M40, T20 ni kan. Dah ada dah. Sebab tu wujudnya RMT kan. Bantuan RMT di sekolah, bantuan awal persekolahan. Awal sekarang ni semua dapat. Tak kira lah kau golongan apa pun. T20 pun dapat kan. Bantuan awal persekolahan, bantuan kali Pahang ni kita ada bantuan Yayasan Pahang. Kita ada IKASih, banyak-banyak bantuan kan. Dan juga kalau di NGO pun raja masuk sekolah. Terutamanya awal tahun tu dia bagi bantuan. Bantuan buku lengkap lah tu. Daripada buku kasut sekolah, baju sekolah. Memang saya rasa dah banyak dah. Saya rasa memang dah ada dah. Memang dah layanan tu dah sama dah. Dah banyak dah ni. Tinggal lagi murid tu je. Bagaimana murid tu? Semakin murid, tinggal lagi murid. Bantuan kita dah bagi dah. Ibu bapa pun sama juga. Tinggal lagi mereka. Sikap dia orang je. Semua bantuan dah bagi. Layanan pun rasa dah sama rata. Dah tak ada beza-beza pun. Kan? Sama ada tak ada beza. Tinggal lagi sikap mereka je. Motivasi mereka je. Semangat mereka untuk majukan diri, untuk belajar. Tu je. Dan juga sikap parent tu sendiri. Nak bentuk anak dia orang, motivate anak dia orang untuk terus belajar, untuk ubah taraf sosial mereka. Tu je. Bantuan dari segi kerajaan ke NGO ke memang dia dah sama kata. Tak ada kurang, tak ada lebih dia dengan seorang tu. Tak ada lebih, tak ada kurang, sama je. Banyak bantuan memang banyak lah.
sekolah pun banyak buat. Sebab tu dah banyak dah bantuan kat sekolah bagi semuanya. Di setiap negeri pun mesti ada bantuan masing-masing kan. Kalau Pahang kita ada Yayasan Pahang semua tu. Itu dah. Tak cakap. Okey, terima kasih cikgu atas jawapan-jawapan yang diberikan. Kami rasa setakat ini saja Okey. temu buat kita pada malam ini. Kami nak ucapkan terima kasih banyak-banyak lah dekat Teacher Sheila sebab sudi join Google Meet kami pada malam ni. Sudi memberi kata-kata kepada kami dan juga membantu kami lah. Semoga ni lah. Saya ucapkan semoga kamu semua terus berjaya lah menjadi guru yang cemerlang. Okey, menjadi guru yang cemerlang di sekolah di mana juga kamu dipostingkan nanti. Dan jangan rasa saya baru tak. Saya baru tak. Baru hanya hari pertama saja. Hari kedua tu tak baru dah. Okey, timbul ilmu sebanyak mungkin dan kita share sama-sama ilmu. Bawa ilmu awak belajar ambil tuntut daripada PG tu bawa ke sekolah, share ilmu sama-sama. Okey, semoga selamat maju jaya semua. Best of luck. Baik, terima kasih cikgu. Tapi cikgu sebelum tu kita takat gambar tak apa dulu. Okey, takat gambar. Takat gambar. So, okey dah. Okey, pergi kawat. Terima kasih cikgu. Terima kasih banyak cikgu. Bye. Assalamualaikum. Terima kasih. Bye. 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 Bye.